Dalam sejarah purba, seorang raja bernama Manasseh melakukan segala yang keji di mata Tuhan. Dia membina semula tempat penyembahan berhala, memuja dewa-dewa asing, dan mengorbankan anak-anaknya. Hatinya jauh dari kebenaran, memimpin bangsanya ke kemusnahan rohani. Adakah jalan kembali? Akibat dosa-dosanya, Manasseh ditangkap dan dibawa ke Babylon dalam belenggu. Di sana, dalam penderitaan, hatinya mula luluh dan dia berseru kepada Tuhan. Seperti dalam 2 Tawarikh bab 33 ayat 12, ketika dia dalam kesusahan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allahnya. Sebuah titik perubahan. Tuhan, yang kasih-Nya tiada batasan, mendengar seruan Manasseh. Dia mengampuni dan memulihkannya ke takhta. Manasseh kemudian menghancurkan berhala dan memulihkan penyembahan Tuhan yang benar. Kisah ini bukti bahawa walau seberapa dalam pun dosa, kasih Tuhan sentiasa mampu mengubah, menyelamatkan, dan memberikan harapan. Tiada dosa yang terlalu besar untuk diampuninya. Marilah kembali kepadanya.